Solat itu wajib, tetapi solat itu tidak sah kalau tidak ada wuduk. Maka jawapan dia apa? Wuduk juga adalah wajib sebenarnya. Apabila seorang itu berhadas, dia ingin menunaikan salat, maka ketika itulah wajib wuduk. Oleh itu iradah, iaitu keinginan, menyebabkan wuduk itu menjadi wajib. Keinginan untuk menunaikan salat. Ada pendapat mengatakan hadas itu mewajibkan wuduk. Tapi yang kuatnya keinginan untuk tunaikan solat itulah yang menyebabkan wuduk itu menjadi wajib. Jadi asal perbezaan pendapat ni, apa sahaja amalan yang diiradahkan, yang diinginkan tanpa adanya taharah, maka amalan itu tidak harus. Maka wuduk itulah yang mewajibkan. Maka wuduk itu dia menjadi wajib kerana amalan tersebut tidak sah tanpa adanya wuduk. Maka wuduk itu menjadi wajib. Bukan sahaja solat, bahkan apa-apa amalan, seperti memegang mushaf Al-Quran. Memegang mushaf Al-Quran wajib dipegang dalam keadaan berwuduk. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh disentuh melainkan orang yang bersuci, yang telah disucikan. Yang lainnya tawaf. Tawaf tanpa wuduk tidak sah, maka wajib berwuduk sebelum tawaf. Jadi bilakah sebenarnya kefarduan wuduk itu? Bilakah sebenarnya kefarduan wuduk itu? Maka ulama mengatakan kefarduan wuduk itu adalah sebelum hijrah, iaitu kefarduan wuduk itu bersama-sama difardukan dengan kefarduan solat 5 waktu. Solat 5 waktu pula bila difardukan selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Isra' Mi'raj, maka itu difardukan solat 5 waktu. Dan solat 5 waktu itu sekali dengan wudu. Mana dia semasa di Mekah lagi. Semasa di Mekah, sebelum hijrah lagi. Dah wajib dah wudu dan juga solat.